Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hari ni kita di Ramadan yang ke-22. Seminggu lagi dah nak habis puasa. Dan kepada mereka-mereka yang terlibat terkesan dengan banjir besar, tak besar sangat tapi banjir lah, banjir jugalah di Johor, di JB, semoga dipermudahkan urusan korang lah. Nak raya ni pula kan, macam mana ujian lah tu. Okay guys, hari ni topik yang aku nak sembang hari ni berkenaan dengan tayar sebenarnya. Mungkin topik ni pendek sikit lah, sebab dia tak spesifik sangat. Dia bukan tak spesifik lah, tak detail sangat. Aku sebenarnya semalam baru tukar tayar. Dan aku tukar tayar ni, aku downgrade. Aku downgrade sebab Rosso 4 dah sebenarnya aku pakai Rosso 4. Rosso 4 dah tak ada saiz 150. Dan Rosso 4 kalau kau pakai saiz 160, harga dia beza terlampau banyak. 400 lebih beza. So bagi aku, untuk aku yang buat daily, yang tak hardcore sangat main corner ni, aku rasa macam tak berbaloi lah kalau aku nak tukar pakai Rosso 4 sekarang kan. Tukar pakai Rosso 4 160 kan. Sebab sebelum ni, semalam aku pakai Rosso 4, memang pakai Rosso 4 dah, tapi yang 150. So sekarang tukar pakai 160, aku pakai tayar yang dah lama ada dalam pasaran dan tayar yang aku dah pernah pakai sebelum ni. Aku pakai lagi kali ni, iaitu tayar Metzeler. Metzeler kan Metzeler? Metzeler. Mana-mana dah. M5, Sportec M5. Tayar ni dah lama ada dalam pasaran Malaysia. Aku rasa lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun tayar ni ada. Dan tayar ni last time aku pakai, aku puas hati dengan dia punya performance. Cuma bila aku nak pakai balik sajalah aku buka-buka video review kan, bagi aku tayar ni tak cukup perhatian. Tak ramai sangat orang yang buat review pasal tayar Metzeler Sportec M5 ni kan. So aku buat video tu sebab ni lah. Sekurang-kurangnya sebab tayar tu masih ada dalam pasaran kan. So bila orang tengok, orang survey, mesti dia nak tahu okey tak okey kan. So aku nak try lah. Tak boleh nak susah sangat sebab masih ada delay ni lagi kan. Oh tapi sedap, memang sedap. Okay, takat 90 je kita guna. Tayar baru tukar. Apa aku tengah sembang tadi? Pasal dia punya performance lah. So aku nak cerita sikit lah pasal tayar ni kan. Lebih kurang 15 tahun yang lepas lah, plus minus lah, Metzeler buat keluar Sportec M5 ni kan. Dan masa dia keluarkan tu, yang pakai motor-motor yang diorang test dan motor-motor yang masa tu pakai tayar ni, motor-motor macam S1000 RR, Kawasaki ZX6, Panigale, motor-motor top notch ni diorang pun try pakai tayar ni. Dan masa tu memang laku tayar ni. So bila motor-motor macam ni pakai, bermakna tayar ni berkemampuan lah. Sebab motor-motor yang power boleh pakai kan. So bila motor-motor 1000 ni lah, motor 1000 ni dia makin lama dia makin develop, makin lama makin power. Kalau dulu 160, naik 180 horsepower, naik ke 200, sekarang dah 200 lebih horsepower motor-motor 1000 ni. So tayar-tayar yang ada dalam market mesti nak kena follow, nak kena kata apa, up to date dengan motor-motor ni kan. Dia orang nak kena evolve, sama-sama evolve dengan motor ni. So bila dia orang nak kena improve, time by time dia orang nak kena improve. Sebab tu lah keluar model-model baru. Dan bukan sebab tu sajalah, ada sebab lain jugalah. Tapi kira orang kata apa, bila mana kata, bila kalau kata orang tu pakai 1000, lepas tu kau suggest dia pakai Sportec M5 ni, dia cakap tayar ni tak bagus untuk motor dia. Boleh jadi betul lah, sebab maybe Sportec ni keluar zaman 1000cc baru 180 horsepower. Sekarang ni 1000cc yang kawan kau pakai dah 200 lebih. And
And then kau suggest dia suruh pakai tayar ni, dia tak nak pakai. Memang logik lah kat situ kan. Yang tu lah point aku tadi tu. So time by time akan keluar tayar baru yang akan lebih improve lah. Dia akan improve. Ada yang improve dari segi mileage, ada yang improve dari segi performance, ada yang improve dari segi performance masa hujan. Contoh macam semalam aku nak tukar tayar tu, diorang suggest juga aku pakai Rosso 3 kan, Rosso 3 sebab sebelum ni Rosso 4 kan. Apa yang aku tahu lah, aku tak ingat aku baca kat mana. Rosso 3 dengan Rosso 4 ni benda yang sama sebenarnya, cuma Rosso 4 dia improve sikit dekat hujan dengan jalan basah. So kalau aku pakai Rosso 3, aku akan dapat satu tayar yang sedap tapi cepat habis. Dan tak sesuai lah untuk kegunaan aku buat daily. Dan juga Rosso 3 tu saiz 150 lah. 150 sama harga dengan Maxxilla. Tak sama harga lah, Maxxilla ni mahal sikit sebab 160. Tapi disebabkan dia 160, tapi harga dia cuma mahal sikit daripada Rosso 3 yang 150. Tu sebenarnya murah lah Maxxilla ni. Okey, sambung apa aku tadi cerita okay, pasal tayar-tayar baru lah. So dia akan keluar time by time, dia akan keluar untuk improve dan sesuaikan dengan market sedia ada. Cuma kalau korang perhati, motor kategori beginners dan juga motor kategori middleweight ni, daripada 10 ke 15 tahun lepas, memang dia punya power macam gini saja. Dia main plus minus kat situ saja. Contohnya macam Ninja 650 kan. Sekarang ni 60 lebih horsepower, 70 lebih horsepower lebih kurang. Dulu pun macam tu juga. Zaman-zaman 15 tahun lepas pun macam tu juga. So mana kata kalau tayar ni kan 15 tahun lepas boleh perform kan, boleh perform dengan baik dekat motor-motor kategori sisi besar ni. So untuk motor yang 160 horsepower, 180 horsepower, sebelum ni tayar ni mampu handle. Tayar ni mampu handle motor-motor yang horsepower besar ni. So bagi aku tak ada masalah untuk kita yang sekadar 50 horsepower, 60, 70 horsepower ni. Tayar ni tak ada masalah nak handle kita punya motor. Memang melekat, memang terasa dia punya melekat tu, walaupun tayar ni murah. Satu lagi, kalau korang nak pakai tayar yang agak budget friendly, tayar yang agak murah, korang cari tayar tu at least reputable punya brand juga. Contohnya tayar tu memang daripada brand yang ternama juga. Cuma bila dia orang buat comparison brand-brand ternama tu, tayar tu paling murah. Still better dari kau beli jenama-jenama entah apa-apa punya jenama yang langsung kita tak tahu dia punya kualiti dia macam mana kan. Walaupun kita baca dia punya katalog tu, bukan main performance tu, performance ni kan. Tapi end up pakai kejap je, lepas tu dia punya bunga dah tak sedap. Walaupun bunga tebal lagi tapi dah tak sedap. Sebab tayar ni bagi aku korang janganlah kedekut. Seboleh-bolehnya carilah tayar yang elok kan. Janganlah nak jimat-jimat dekat tayar kan. Macam aku sekarang ni, aku pun tengah nak berjimat dekat tayar. Tapi dalam berjimat tu pun aku cari something yang orang kata apa, still at least still ada brand, still ada reputation, still reputable lah kan. Lepas tu pula nak kata jimat pun tak jimat sangat lah juga kan. Sebabnya aku spend lebih sebenarnya kat tayar ni. Lagi mahal daripada tayar yang aku pakai sebelum ni sebab saiz dia up satu saiz kan. Cuma aku cakap dia murah tu sebab kalau tayar brand sebelum ni up satu saiz lagi mahal. Sebab tu aku anggap dia murah. Tapi hakikatnya duit yang aku keluarkan lebih. So sekarang kita try pergi pusing sikit lah. Kita cari corner sikit. Sebab aku nak tengok dia punya tebing tu lembut ke tak lembut. Tapi tak boleh nak layan pepah sangat-sangat lah. Aku pun tersilap lah. Patut tadi aku buang angin sikit. Bukan buang angin perut aku, buang angin tayar aku. Korang glove aku tak pakai hari ni sebab aku terlupa bawa. Sorry Nanti
Sekarang ada pula orang marah suruh pakai riding gear kan. Betul lah tu. Aku tak, kalau orang marah aku buat riding gear ni, aku takkan menjawab lah. Betul lah apa dia cakap. Memang aku salah lah. Aku silinder siap-siap kan. Memang sepatutnya aku pakai full. So tak ada alasan. Walaupun sekarang ni aku tak pakai, tapi tak ada alasan aku boleh bagi. Geng, korang rasa lah korang lebih selesa aku punya lorak macam ni ke atau lorak macam ni? Sebab aku macam tergagap-gagap sedikit dan selalu tersasul bila aku cuba nak maintain lorak selatan ni. Tapi tu lah, kita duduk kat tempat orang kan, orang cakap masuk kandang harimau, masuk kandang harimau, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang harimau kena makan. Aku tak ingat lah pepatah tu. Tapi macam tu lah, korang faham lah. So, sebab tu lah aku macam struggle sikit lah bercakap ni. Sebab aku kat tempat kerja, kebetulan dekat tempat kerja memang banyak orang utara. So bila kita buat kerja dengan orang Singapura apa semua kan, kita cakap Cina pula lah, cakap English kan. Lepas tu pula bila lepak dengan geng-geng utara juga kan. So sebab tu lah bahasa aku ni agak susah aku nak bentuk sikit. Okay, steady. Counter steer. Tekan. Woi, macam tengah ajar orang pula kan. Tapi korang kalau layang corner sini kena hati sikit. Sebab sini dia bukan betul-betul bulat tau. Dia macam petak-petak. Dia turun, dia petak, dia straight, lepas tu dia bulat sikit, dia straight, lepas tu dia bulat sikit. Dia tak betul-betul bulat. Kita pergi susu tu pula. Macam ni lah guys kat sini, layan susu je. Itu je corner yang ada. Sebab tu aku rasa tak berbalik lah kalau aku pakai tayar yang mahal sangat, yang terlampau fokus on performance sangat. So aku nak tayar yang balance lah. Metzeler Sportec M5 ni, dia punya teknologi dia triple compound punya teknologi lah. Tengah hard, lepas tu medium, lepas tu soft. Yang diorang panggil teknologi ni Interact punya teknologi. Mana kata tayar ni, cara tayar ni bekerja lain-lain mengikut tahap kita punya lean. Suatu ketika dulu kira dahsyat lah. Sekarang ni boleh katakan semua brand tayar macam ni. Hop. Bumpy sikit corner tu. Mungkin aku akan skip lah. Part-part yang aku duduk diam tak bercakap ni, aku akan skip sikit. Aduh, kena rumput. Payah lah. Aku harap korang dengar lah apa aku cakap ni kan. Sebab aku duk bawa laju. Hari tu ada satu video tu yang aku cakap pasal mic tu kan. Video tu sedap pula suara aku dengar. Padahal setting semua sama tau. Maybe position mic tu dekat aku punya helmet tu kot. Mungkin dia tercongek sikit ke atas ke, tercongek sikit ke bawah ke, ada efek pada bunyi tu kan. Aku nak kena kaji banyak lagi lah yang tu. Tapi bunyi tu sedap. Video yang aku cakap bunyi tak sedap, tapi bunyi sedap. Yang ni video ni tak tahu lah. Sebab masa kita cakap kan kita tak boleh dengar kan. Nanti balik baru nak test. Jadi kita edit sound video tu kan. Kau tengok motor depan ni dia nak pergi straight, tapi dia duduk dalam line nak pergi kanan. Dalam lane nak pergi kanan. Lepas tu kalau kereta tu daripada kanan nak pergi kiri, nak pergi kanan, dia duduk dalam lane. Layan dulu. Lagi confident daripada Rosso 4. Serius, lagi best. Lagi confident. Mungkin sebab tayar besar. Aku tak cakap performance dia bagus dari Rosso 4. Maksud aku, untuk aku lah. Sebab sebelum ni Rosso 4 aku pakai 150. Motor tadi tu
Dia nak pergi kanan tapi dia duduk lane yang belah kiri. So kalau ada kereta datang, kereta tu let's say lah kereta tu nak tukar lorong last minute kan, memanglah salah kereta tu tukar lorong last minute, ataupun mungkin tak bagi signal, atau mungkin bagi signal last minute, salah kereta tu lah. Tapi kita sebagai penunggang motosikal, salah atau betul kita yang sakit. So tolonglah, bila korang bawa motor, bagi orang faham korang nak pergi mana sebenarnya. Jangan kau nak pergi straight, kau duduk sini. Kau nak pergi straight, kau duduk sana. Aku nak pergi kiri, aku baru duduk sini. Lane positioning guys, lane positioning sangat-sangat penting. Tolonglah jaga sikit bab ni. Ya, ni nasihat lah ini. Bukan marah, nasihat. Aku mana boleh marah korang, korang supporter aku. Thank you. Layan sekali lagi lah. Tak puas, tapi layan ni je lah. Kita tak pergi sampai sana lah. Tapi sini beralut teruk baik jalan ni. Banyak motor jatuh sini. So kau tengok aku punya lane pun tak teruk sangat lah. Tengok. Angle pun, line pun dah tak betul. Ni baru betul. Whoop. Pasir. Tempat yang kita dah tahu, walaupun bahaya boleh lah nak main kan. Kita dah tahu pasir dia terkumpul kat mana, dia punya jalan beralun dekat mana, kita dah tahu. Tapi kalau tempat yang tak biasa, jangan lah buat gila. Sekejap, aku nak berhenti tepi jalan. Aku nak tengok dia punya bunga apa, nak tunjuk kat korang lah dia punya bunga tayar ni. Sebab apa aku confident dengan tayar ni, walaupun teknologi lama. Kita pergi depan sana. Harap-harap hari ni tak ada gagak lah. Kalau ada gagak, aku lari lah. Bising, gagak tu bising gila. Tak tidur diam. Tapi aku faham lah. Aku lepas satu gagak tu bising kat aku kan, aku baca sikit lah. Sebenarnya gagak tu bising sebab dia marah. Dia marah, dia tak suka aku duduk situ. Mungkin lah ada sarang dia ke kat atas kan. So dia marah aku. Ni dia marah aku. Okay. Sup. So ni dia punya corak bunga dia lah. Bunga dia tu sekarang ni aku pegang tepi ni memang bergetah, memang lembut. Korang tengok sendiri nampak? Memang lembut. So bagi aku kalau lembut ni tak ada masalah lah nak grip kan. Tak sepatutnya jadi masalah. Kau dengar? Nampak? Mana kata memang melekit lah tayar dia ni. Memang melekat, tak ada masalah. Cuma nak tunggu dia bergulung tu, itu kena tempat yang lebih sesuai lah. Dia kena layan corner dalam corner yang betul-betul banyak. Lepas tu pula panjang sikit lah. Setakat ni corner keluar susu ni payah lah. Tapi tengok belah kiri dia makan lebih sikit. Sebab yalah, corner susu kan memang banyak belah kiri. Okey ni. Dia kira okey ni. Lepas tu dia ada penakat. Penakat dia jahat tu. Penakat ni. Dia nak bagi korang tercabar dengan diri sendiri. Tapi aku memang takkan cecah 5 ni. Sebab aku dah upsize. Tapi aku punya rear set masih lagi standard. Aku rasa susah nak cecah ni. Yang hujung ni. Sebab kalau 150 pun ada sikit lagi. Ni 160 mungkin tak cecah. Tak ada tempat nak bagi cecah. Dan ni pun makan sikit-sikit macam itu je. Tak ada tempat. Macam tu. Kalau kata macam geng-geng KL kan, duduk dekat dengan BTIC sedap baik. Aku tengok diorang jealous aku. Aku follow yang Instagram fotografer area sana kan. Aku selalu tengok Aku tengok macam syoknya live korang. Tak kisahlah korang naik motor kecil ke motor besar ke, yang penting korang boleh enjoy motor tu. Yang tu yang paling penting. So kalau korang pakai 150 sekalipun, tapi kau boleh selalu pergi naik BTIC tu, aku rasa lagi enjoy daripada kau pakai CC besar tapi duduk kat tempat yang tak ada macam aku duduk sekarang ni. Tak banyak tempat nak pergi main kan. So yang tu dululah untuk hari ni. Aku pun nak balik. Aku dah selesaikan tugas aku hari ni. Pergi post barang. Okay guys, thanks for watching. Sorry lah kalau video aku bercelaru sikit, tapi aku rasa ada yang suka layan video aku macam ni kan.
Kalau korang suka, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum.